Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada forum kami pada hari ini yang bertajuk peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Adam Danish bin Abdi sebagai moderator forum ini, dan di sebelah saya panel satu. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Muhammad Abu Zahar sebagai panel pertama. Dan panel yang kedua, sila perkenalkan nama anda. Saya nama ini sebagai panel yang kedua. Jadi untuk perkenalan tajuk ini, seperti yang kita sedia maklumkan, bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa dan juga wahana ilmu yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia. Dalam usaha memartabatkan bahasa ini, ramai tokoh yang telah berjuang dan memberi sumbangan yang sangat besar dalam memartabatkan bahasa Melayu ini. Namun pada hari ini, bersama-sama saya ialah dua orang panel hebat yang akan berkongsi pandangan tentang dua tokoh besar bahasa Melayu. Panel pertama ialah saudara Abu Zahar yang telah memperkenalkan diri sebentar tadi, yang akan berbincangkan tentang Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Dan manakala panel kedua di sebelah kiri saya, saudara Ahmad ini, yang akan menguraikan tentang Dr. Abdul Wahab Hassan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan panel yang pertama. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita. Tokoh yang saya pilih adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, yang merupakan seorang ahli bahasa yang sangat berpengaruh dalam linguistik. Beliau merupakan tokoh wanita pertama di Malaysia yang bergelar Profesor Linguistik dan juga pengasas jabatan linguistik di Universiti Malaya. Bidang kepakarannya meliputi linguistik, dialektologi, sosialinguistik dan perancangan bahasa. Antara sumbangan besar beliau adalah memperkenalkan konsep bahasa sebagai sistem yang hidup dan berkembang. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu dikaji dari pelbagai aspek, bukan sekadar struktur, tetapi juga budaya, sejarah dan masyarakat penutur. Profesor Asmah juga menulis banyak karya ilmiah seperti Nahu Melayu pertama dan juga Bahasa dan Alam Negara Melayu. Melalui penulisannya, beliau menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai keupayaan untuk menjadi bahasa ilmu yang setanding dengan bahasa lain di dunia. Selain itu, beliau turut terlibat dalam penyelidikan dasar bahasa, kebangsaan serta usaha memperkayakan istilah dalam pelbagai. Sebagai kesimpulannya, pemikiran Asmah Haji Omar ini menekankan bahawa bahasa Melayu ialah wahana ilmu budaya dan jati diri bangsa yang perlu diperkembangkan secara ilmiah dan strategik. Baiklah, terima kasih saudara Abu Zahar atas perkongsian tersebut. Berdasarkan pendapat saudara, adakah pemikiran Asmah Haji Omar yang menekankan bahasa sebagai sistem hidup, adakah ia masih relevan pada zaman digital ini, yang di mana bahasa rojak dan singkatan sering digunakan dalam media sosial? Ya, ini sudah tentu masih relevan kerana Asmah Haji Omar ini sendiri melihat bahasa sebagai entiti yang fleksibel tetapi tetap berakarkan nilai budaya. Dalam era digital ini, kita boleh menyesuaikan bahasa yang kompleks, tetapi perlu mengekalkan keaslian dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri tanpa supaya kita dapat menjaga bahasa Melayu ini dan identitinya tidak akan hilang. Terima kasih sekali lagi saudara Abu Zahar atas perkongsian yang sangat menarik tentang sumbangan Profesor Asmah Haji Omar. Jelas bahawa beliau banyak
berjasa dalam mengembangkan bidang linguistik dan memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, saya ingin menjemput saudara di sebelah kiri saya, saudara Ahmad Hakimi, untuk berkongsi pula tentang pandangan tokoh bahasa yang tidak kurang hebatnya, iaitu Profesor Dr. Abdul Hasan. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan. Tokoh yang saya pilih dia Profesor Dr. Abdul Hasan. Beliau seorang ahli biasa, penulis dan pendidik yang sangat berpengaruh dalam bidang tata bahasa dan komunikasi bahasa Melayu. Beliau banyak menghasilkan buku rujukan penting seperti Tata Bahasa Dewan, Linguistik Am untuk Guru Bahasa, dan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pemikiran Abdullah Hasan menekankan bahawa bahasa Melayu harus digunakan dengan baku, betul dan berkesan. Ianya agar dapat menjadikan bahasa ilmu dan komunikasi rasmi yang bermartabat. Beliau percaya bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu, kita perlu menguasai sistem tata bahasa dan penggunaan yang tepat, bukan sekadar bertutur secara harian. Dari sudut peranan, beliau aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, serta terlibat dalam penggubalan istilah akademik dan pendidikan bahasa Melayu di sekolah serta universiti. Secara keseluruhannya, pemikiran beliau memberi penekanan kepada pembinaan bahasa Melayu yang mantap. Dari secara keseluruhannya, pemikiran beliau memberi penekanan kepada pembinaan bahasa Melayu yang mantap dari segi struktur dan fungsi bahasa. Secara keseluruhannya, pemikiran beliau memberi penekanan kepada pembinaan bahasa Melayu yang mantap dari segi struktur dan fungsi agar terus relevan dalam dunia moden. Itu sahaja daripada Ahmad. Terima kasih saudara Ahmad. Berdasarkan pendapat saudara ini, sejauh manakah penekanan Abdul Hasan terhadap penggunaan bahasa baku boleh membantu memperkukuh jati diri bangsa dalam masyarakat moden yang lebih suka berbahasa sama? Dipersilakan. Penekanan terhadap bahasa baku sebenarnya membentuk disiplin dan kesedaran berbahasa dalam diri pengguna. Ia bukan soal gaya, tetapi soal identiti. Jika kita hilang ketepatan berbahasa, lambat laun kita akan hilang kejelasan fikiran dan jati diri bangsa. Itu saja. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat secara perbandingan di antara Profesor Asmah Haji Omar ini lebih banyak menyumbang melalui penyelidikan linguistik dan perancangan bahasa, manakala Profesor Abdul Hasan lebih menumpukan kepada pendidikan tata bahasa dan juga komunikasi bahasa. Kedua-dua tokoh ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk memastikan bahasa Melayu terus maju ke hadapan sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa ilmu. Jadi mereka menggunakan pendekatan yang berbeza namun saling melengkapi. Asmah melalui kerja akademik dan juga teori, manakala Abdul melalui pendidikan dan penerapan praktikal dalam kalangan masyarakat. Namun untuk mengetahui lebih mendalam, saya akan menanyakan pendapat saudara di sebelah kanan saya, saudara Abu Zah, tentang perbandingan tokoh yang kita bincangkan sebentar tadi, mengikut aspek-aspek, sehingga uraikan sedikit sebanyak yang ada dipersilakan. Kalau kita lihat dari aspek bidang kepakaran, Profesor Dr. Asmah Haji Omar ini lebih menekankan tentang linguistik, dialektologi, sosiologistik dan perancangan bahasa, manakala Profesor Dr. Abdul Hasan pula menekankan tentang tata bahasa, semantik, pendidikan bahasa dan komunikasi. Manakala melalui aspek pendekatan utama pula, Datuk Asmah Haji Omar ini menekankan tentang pendekatan ilmiah dan penyelidikan bahasa.
Manakala Profesor Dr. Abdul Hassan melalui pendekatan pendidikan dan penerapan bahasa baku. Kalau kita lihat dari aspek fokus sumbangan ini pula, Dr. Asmah Haji Omar ini menekankan tentang kajian struktur bahasa, variasi dialek dan hubungan bahasa dengan budaya. Profesor Dr. Abdul Hassan ini menekankan tentang penulisan buku tentang bahasa, bahan pendidikan dan penyimpanan bahasa Melayu baku. Itu sahaja dari experience saya. Terima kasih. Melalui aspek-aspek tersebut, itu sangat memberi penerangan bagai seperti yang dikatakan penerangan anda tadi, sangat menjelaskan bahawa penerangan anda itu sangat relevan. Namun saya akan teruskan dengan daripada saudara Ahmad. Mengikut pandangan Asmah Haji Omar terhadap bahasa Melayu ialah bahasa ialah sistem hidup yang mencerminkan pemikiran dan budaya bangsa. Manakala menurut Dr. Abdul Hassan, bahasa Melayu itu perlu digunakan dengan betul dan baku untuk mengekalkan maruah bangsa. Peranan institusi Dr. Asmah Haji Omar merupakan pengasas Jabatan Linguistik di Universiti Malaya, terlibat dalam dasar bahasa kebangsaan. Manakala Dr. Abdul Hassan, beliau terlibat aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan pembubaran istilah akademik. Matlamat aktif mereka mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan budaya bangsa dan memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan dan komunikasi rasmi. Baiklah, terima kasih saudara Ahmad. Jadi sebagai renungan pada pandangan kedua panel, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh generasi muda masa kini untuk meneruskan perjuangan atau menghargai jasa tokoh-tokoh ini dalam memantapkan bahasa? Saya mulakan dengan panel. Silakan. Pada pendapat saya, sebagai langkah yang boleh diambil oleh generasi muda pada hari ini ialah perlu memanfaatkan teknologi dengan menggunakan bahasa Melayu betul dalam pertuturan melalui media sosial dan kandungan digital. Itulah cara moden yang kita oleh generasi muda boleh lakukan untuk meneruskan perjuangan Asmah Haji Omar. Jadi seterusnya pendapat saudara Ahmad pula. Pandangan saya pula, kita perlu berani menggunakan bahasa Melayu dalam wacana ilmiah dan antarabangsa. Hal ini demikian kerana ianya akan menunjukkan bahawa bahasa ini mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa lain seiring semangat Abdullah Hassan. Terima kasih saudara Ahmad dan saudara Abdullah atas penjelasan sebentar. Pendapat kamu berdua sangatlah baik dalam forum ini. Namun sebagai saya akan menutup tirai bagi forum ini dengan rumusan yang akan saya terangkan sebentar lagi. Jadi sebagai rumusan, kita dapat lihat bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ini bukan tugas yang mudah, kerana ia memerlukan usaha berterusan daripada tokoh-tokoh ilmuwan seperti Profesor Asmah Haji Omar dan Profesor Abdul Hassan, serta tanggungjawab sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan mereka. Jadi bahasa Melayu ini bukan sekadar alat komunikasi semata-mata, tetapi lambang jati diri, warisan budaya dan maruah bangsa dan negara. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bermakna, dan terima kasih juga kepada semua yang sudi mendengar forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.